Ini adalah CMF Phone 2 Pro dan telefon ini milik saya. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya ucapkan kepada semua penonton-penonton di luar sana. Pada hari ini saya akan mengulas berkenaan dengan sebuah telefon pintar yang semakin hangat dan semakin mendapat perhatian bukan sahaja dalam kalangan penggemar-penggemar teknologi tetapi juga pengguna di luar sana. Telefon pintar itu adalah CMF Phone 2 Pro. Dan sudah tentunya mereka di luar sana mungkin tertanya-tanya berkenaan dengan syarikat teknologi CMF. CMF merupakan subjenama bagi syarikat teknologi Nothing. Dan syarikat CMF memfokuskan kepada produk-produk yang bergaya dan pada masa yang sama adalah produk-produk yang contemporary juga. CMF memfokuskan kepada 3 elemen yang penting. Yang pertama adalah warna, yang kedua adalah bahan dan yang terakhir adalah kemasan. Dan ia berkait rapat dengan nama syarikat itu sendiri, CMF. C adalah color, M adalah material dan F adalah finish. CMF diperkenalkan di mata dunia pada tahun 2023 dan syarikat ini memfokuskan kepada penghasilan produk yang bergaya dan pada masa yang sama mempunyai harga yang berpatutan dan mampu milik. Di tangan saya merupakan CMF Phone 2 Pro dalam varian yang berwarna putih. Ia juga dikeluarkan dalam 2 warna yang berbeza lagi iaitu oranye dan juga hitam. Secara harfiahnya, rekaannya yang lebih kemas dan bergaya. Pada masa yang sama, panel belakang dengan kemasan kusam memberikan rupa paras yang lebih premium dan juga yang paling penting ia memastikan masalah yang paling besar bagi kita semua adalah kesan cap jari. Tiada lagi di bahagian panel belakang telefon ini. Telefon pintar ini juga dikeluarkan dengan reka bentuk yang mempunyai 2 warna. 2 warna yang berbeza. Oleh itu, sudah tentunya anda mungkin tidak nampak phone ini pada saya jika saya pegang pada keadaan ini kerana telefon ini berbeza daripada telefon-telefon di luar sana yang hanya mempunyai 1 warna sahaja. Jadi, rupa paras, reka bentuk seperti ini sudah tentunya kelihatan segar, bersih dan baru. CMF Phone 2 Pro hadir dengan paparan AMOLED 6.7 inci dengan resolusi 1080x2392 serta sokongan kadar segar semula 120Hz yang tersuai. Ini bermakna sebarang pergerakan skrin sama ada menata media sosial atau menonton video akan kelihatan sangat lancar dan tajam. Dengan kecerahan puncak sebanyak 3000 nits, kita tidak akan berdepan masalah saat menggunakan telefon ini walaupun dalam situasi pacaran syamsi di atas Jumantara. Dari segi prestasi, peranti ini dilengkapi chip MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G. Dipadankan dengan ingatan capaian rawak sebesar 8GB dan storan dalaman 256GB. Untuk pengujian, saya mencuba 2 permainan popular, PUBG Mobile dan Mobile Legends. PUBG Mobile boleh dimainkan dengan tetapan grafik definisi tinggi serta kadar bingkai tinggi dan ia kekal lancar sepanjang bermain. Malah, tiada isu pemanasan serius walaupun bermain dalam tempoh yang agak panjang. Mobile Legends pula terasa lancar dengan permuatan yang pantas cepat, tiada lengah dan tiada penurunan bingkai yang ketara. Tidak hairanlah telefon ini jelas dibina untuk pengguna aktif terutamanya bagi mereka yang berminat dengan hiburan mudah alih. Telefon pintar CMF Phone 2 Pro mempunyai spesifikasi yang tinggi terutama pada bahagian kamera. Bagi kamera utama mempunyai kualiti kamera iaitu 50 megapiksel disokong dan dibantu dengan lensa ultra lebar dengan kualiti setinggi 8 megapiksel dan bagi mereka yang berminat dan suka mengambil swafoto, mereka boleh menggunakan kamera hadapan dengan kualiti setinggi 16 megapiksel. Ini bermakna gambar-gambar yang dihasilkan adalah tajam dan berkualiti tinggi pada waktu siang.
Manakala bagi mereka yang lebih memilih untuk melakukan sesi fotografi pada waktu malam, jangan risau. Kamera ini mampu mengeluarkan gambar-gambar yang tajam dan juga terang. Bagi mereka yang mungkin bertanya, adakah mampu untuk melakukan panggilan video pada waktu malam dalam keadaan yang kurang cahaya? Jangan risau, anda juga boleh melakukan panggilan video dan juga membuat hantaran pada media sosial anda juga. Bagi mereka di luar sana, jangan risau. Sekarang hidup anda akan lebih mudah. Anda tidak lagi perlu untuk membawa dompet-dompet yang tebal kerana anda hanya perlu membawa phone ini sahaja. Telefon pintar ini, CMF Phone 2 Pro, mempunyai sokongan NFC. Ini bermakna anda boleh menggunakan Google Pay dengan pembayaran tanpa sentuh. Sekarang, hidup lebih mudah, poket lebih nipis. CMF Phone 2 Pro menggunakan perisian Nothing OS 3.2 yang berasaskan Android 15. Ini bermakna ia mempunyai antarmuka yang bersih, mesra pengguna dan bebas perisian remeh. Ini memudahkan bagi mereka yang baru saja ingin menjejakkan kaki ke dalam dunia CMF ataupun telefon pintar ini. CMF Phone 2 Pro dilengkapi dengan bateri berkapasiti 5000 mAh. Ini bermakna ia boleh digunakan sepanjang hari buat penggunaan sederhana. Ia juga dilengkapi dengan pengecasan pantas setinggi 33 watt. Dan bagi mereka yang mungkin tertanya-tanya, telefon pintar ini juga hanya memerlukan masa lebih kurang 1 jam lebih saja buat pengecasan penuh. CMF Phone 2 Pro merupakan pilihan yang baik bagi mereka yang sedang mencari telefon bagi kelas pertengahan. Dengan reka bentuk yang bergaya dan prestasi yang mantap, sudah tentunya ia boleh diletakkan dalam senarai pilihan telefon pintar pada masa kini. Ia juga boleh digunakan bukan sahaja untuk urusan kerja tetapi juga untuk urusan hiburan dan media sosial. Dengan harga RM1,199 Malaysia, sudah tentunya anda boleh mempertimbangkan untuk membeli telefon pintar ini. Sekiranya anda suka dengan video-video seperti ini dan inginkan lebih banyak lagi video-video ulasan teknologi, jangan lupa untuk tekan tanda suka, tinggalkan komen dan yang paling penting sekali, tekan butang langgan sehingga rosak skrin telefon anda. Akhir kata, setiap coretan, setiap goresan mahupun nukilan datang dari refleksi jiwa, kalbu mendalam, hatta nuansa menghiasi lautan filsafat. Fikiran tiada apa yang perlu dipetikai kerana yang jelas itu lagi dengan besar hikmahnya. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum dan salam hormat.